Kalau kita nak miliki sekeping 100 gram, kita boleh menabung sikit-sikit. Boleh menabung $31, dapat 0.19 gram. Tapi lambat tuan-tuan. Daripada 0.19 gram nak jadi 100 gram. Memang lama, memang lambat. Tak apa tuan-tuan, saya pun sama. Apa yang saya buat, ada saja duit lebih yang memang kita tak nak guna, ada saja duit lebih yang memang kita nak simpan untuk jangka masa panjang, kita boleh tukarkannya kepada gram emas untuk kita menabung gram emas sikit-sikit, lama-lama jadi banyak. Jadi yang pertama, apa yang kita perlu faham tentang e-commerce gap ni? Yang pertama adalah minimum. Minimum simpanan adalah serendah RM100. Okey? Minimum RM RM100 ataupun sekitar $31 Singapura. Kenapa saya cakap harga RM100 dan $31 tuan-puan? Sebab saya adalah warga negara Malaysia dan saya sekarang berada di Singapura. Saya menetap, saya bekerja dan saya juga adalah dealer aktif Public Gold di Singapura.